Rasuah, pemusnah tanah nan indah. Wajah nan indah, tanah bertuah. Di mamah-mamah dijarah parah. Kedaulatan hidup dipatah-patah. Ketinggian maruah dijamah-jamah. Masuk. Meh, aku ada sesuatu untuk kau ni. Baiknya kau hari ni, Mat. Ada apa-apa ke? Tak ada apa lah. Bos kita puji kita punya laporan audit bulan lepas. Kalau macam ni, kita naik pangkat sama-sama lah nanti. Alhamdulillah. Naik pangkat tu rezeki Allah, kan. Yang penting kita buat kerja elok-elok. Lepas tu kita ikut je segala ketentuan Allah. Meh, kau ni skema sangat lah. Dunia tak sebersih apa yang kau fikir. Tapi tak apa, aku suka dengan semangat kau tu. Hello, doktor. Ha? Mak saya kena rawatan segera. Tapi kos dia berapa, doktor? 10,000. Tak apa. Nanti saya usahakan. Terima kasih, doktor. Uish, kenapa muka kau macam baru kena sama yang TBJ? Tak ada apa lah. Bayi mak aku sakit tenat. Doktor kata kena rawatan segera. Tapi itulah masalahnya. Bila aku tak cukup lagi, bayar kos rawatan tu. Oh. Meh, aku ada satu cara. Kau nampak projek bangunan tu? Nampak? Gila. Bos suruh kita semak invoice pasal bangunan tadi tu. Lepas tu, kontraktor dia nak selesaikan cepat bangunan tu. Jadi, nanti dia bagi komisen kat bawah meja. Kau tinggalkan tangan je. Senang. Cepat. Tapi tu kan rasuah. Duit tu haram tau. Haram pun. Asalkan niat kau baik. Kau tolong mak kau sendiri kot. Allah pun tahu yang kau tengah terdesak sekarang. Fikir-fikirkanlah. Setiap rezeki diuji dengan amanah. Bila iman mula goyah, di situ syaitan menyusup membawa logik yang menipu.
Wan, ni Wan. Bila saya keluar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Maksudnya, dan janganlah kamu memakan harta antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu memberi harta itu kepada para hakim dengan niat untuk mendapatkan sebahagian daripada harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Tu bukan Amir ke? Assalamualaikum, Mik. Salam. Kenapa nak muka kau ni, Mik? Macam baru kena sama JPJ je. Kau ni sama lah macam Naufal. Semua cakap aku kena sama JPJ. Tak adalah. Aku saja je bergurau sebab nak menghiburkan kau. Sebab aku tengok kau ni macam ada masalah je. Cuba ceritakan kat aku. Sebenarnya macam ni. Gila. Bos suruh kita semak invoice pasal penggunaan tadi tu. Fad, tapi tu kan rasuah. Duit tu haram tau. Haram pun. Asalkan niat kau baik. Kau tolong mak kau sendiri kot. Fikir-fikirkanlah. Macam tu lah ceritanya. Oh. Puas? Kalau kita buat dosa sebab nak tolong mak sendiri pun, Allah murka juga ke? Amir, Allah tu tak pernah zalim. Tapi Dia juga tak terima kebaikan yang kita bina atas dasar dosa. Ingat, rasuah tu bukannya bantuan macam yang kita sangka, tapi ia adalah racun yang menyerupai ubat. Tapi aku buntu. Aku takut mak aku tak sempat dirawat. Aku faham kau, Amir. Tapi jangan lupa, setiap ringgit yang bersih tu ada berkatnya. Dan setiap yang kotor tu pula membawa kita kepada musibah. Ingat, Allah nak uji kita, bukannya nak menghukum kita. Amir, ada sebab kenapa aku pantang sangat dengan amalan rasuah ni. Sebab dalam hadis dan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'natullah 'ala ar-rashi wal murtasha." Maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memberi rasuah dan menerima rasuah. Bukan tu je,
Dalam hadis yang lain yang turut diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtasha. Maksudnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Jadinya kau sanggup ke dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita sendiri, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita sendiri? Aku tak sanggup tengok kau disiksa hanya semata-mata amalan rasuah. Bila kau pegang amanah tu, kau pegang kepercayaan Allah. Jangan kau lepaskan cahaya tu hanya dengan sebab kau takut akan kegelapan yang sementara. Ingat tu, baik. Okeylah, aku ada kerja nak buat kat rumah. Aku balik dulu. Assalamualaikum. Salam, misi Ruas. Sama-sama. Salam Encik Amir. Rawatan mak perlu dijalankan segera malam ni. Kalau lambat, keadaan boleh jadi kritikal. Tolong ya Encik Amir. Assalamualaikum. Aku dah cakap kan, dengan duit ni boleh selesai semua segala masalah kau. Cuma satu je, kita orang memerlukan tantangan kau. Macam mana? Tantangan kat sini. Jangan kerana dunia kau gadaikan akhiratmu, Amir. Hai, apa aku nak buat ni? Aku terpaksa. Maafkan aku ya Allah. Aku terpaksa. Salam Encik Amir. Saya minta maaf. Kami dah cuba sedaya upaya. Ibu Encik Amir tak sempat diselamatkan. Tapi saya dah bayar pakai duit tu. Aku dah guna duit tu. Amir. Ha? Kenapa buat? Spiderman dah datang. Dia dah kesan dah transaksi palsu tu. Ha? Biar betul kau ni, Fad. Aku dah padam semua data transaksi tu. Tapi nama kau je aku tak padam lagi. Apa? Aku? Kenapa aku? Bukan kau ke yang urus semua tu? Meh, dalam dunia ni siapa cepat dia selamat. Apa pun selamat berjaya. Fad. Aku dah lah hilang mak, hilang kerja, hilang maruah lagi. Aduh, semua ni sebab punca daripada aku. Sekarang
Dulu aku fikir rasuah boleh selamatkan nyawa, tapi rupanya dia bunuh jiwa aku dulu. Fawaz? Amir, aku dah cakap dah kan, rezeki haram takkan pernah jadi penawar. Allah bagi kau banyak peluang, tapi kau pilih bayang-bayang. Sekarang, tanggunglah kau dalam luka. Fawaz? 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 Tolong aku, Fawaz. Kalau aku sabar sikit, mungkin ada lagi cahaya. Tapi yang tinggal sekarang cuma bayang-bayang je. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu, yakni memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Surah Al-Baqarah ayat 188.